Alright, Muscat is in the house. Okay, another reaction video. So tadi bangun kan ada notification lah daripada Zainiatan punya channel. As you can see, dia ada buat video regarding semalam punya aku ada buat react video kan, video dia. So dia ada keluar a piece or pieces lah of video Rani Kulop. Not the full, dia ada edit here and there lah kan. Plus ada some caption. So that's why aku nak kena screen record lah, screenshot, whatever you call it lah. Okay, so let's not waste any more time. Kita akan tengok. Let's go. Oh, ni apa ni? Wajah nasi awang. Ketipu putra, ketipu. Okay, kita rewind balik. Apa cakap? Tengok beginning. Muhammad Nasir bin Awang, suami bacul dan dayus, sembang apa ni? Lakat Jakum, berjalan sendiri. Oh, tu mungkin amalan masing-masing ah. Kita tak mau dipersoalkan ah. Tak mau tanya banyak ah. Oh, ni apa ni? Wajah nasi awang, pezina koyak. Asal kau cakap yang itu? Koyak ke muka? Tengok muka macam tengah tidur je. Ketipu. Kau koyak ke nasi burit buat berzina? Allah. Nasi dah tak ada modal, koyak dalam ketakutan, dah terlibat dalam kes. Kes apa ni? Zaini, kes apa? Cerita. Ketipu putra, ketipu pianggu atau pesat. Oh, Zaini, kau tipu putra, kau tipu pianggu. Tipu apa ni tak lain tak bukan kemungkinan lah. Duit ke? Keuang. Bini dia ikut man tu. Bini siapa ikut man? Adakah ini video dia? Ikut man tu. Bini dia ikut man tu. Bini dia ikut man tu. Bini ikut jantan dipanggil kelentik gatal nasi burit. Hui. Bini dia ikut man tu. Bini dia ikut man tu. Berapa banyak lah. Bini dia ikut man tu. Bini dia ikut man tu. Siapa tu? Oh, dahsyat. Sebab apa dia kena halau tu? Dia mahal je. Siapa kena halau? Kena halau? Sebab apa? Sebab apa dia kena halau tu? Dia mahal je. Sebab apa dia kena halau tu? Dia mahal je. Ini yang tukar edit pun lagi satu. Upload lah yang full version punya, full video. Nak edit pun tak gagak. Tunjuk duit, tunjuk harta, sewa rumah tak bayar sampai kena halau. Ya ke doktor? Ini satu penjelasan ni. Nak kena jelaskan ni. Kalau betul, kalau tak, nak kena nafikan lah. Kalau betul, Allah Alam dok. Tak orang tak kita kan. Bagi alasan lah direka ke, atau ada orang kata alasan yang kukur lah. So doktor nak kena jelaskan what happened. Sewa rumah tak bayar sampai kena halau. Ni apa ni? Alamak, edit tak betul lah. Sembang lakat Jakum, berjalan sendiri dengan Numan Bopele masuk perut sampai ke kecoh lah. Okay, baca sekali. Sembang lakat Jakum, berjalan sendiri dengan Numan Bopele masuk perut. Ui, ya ke? Siul lah. Man pun dia tak usik. Man yang bawa berdiri dia tu.
Tak usik. Asal tak usik doktor? Sekiranya Norman bawa lari atau ikut lah. Kalau isteri doktor ikut Norman, adakah ada tindakan doktor? Cerita what will happen. Mana? Man pun dia tak Ah, Man yang bawa benda dia tu kat mana? Kalau kita bawa dalam video ni ada, macam aku cakap, Tok Gas ada dengan Pak Lang. benda kita, dah masuk rumah. Baju hitam tu Pak Lang. Sini saya diam. Yang tadi cakap silang si diam. Itu adalah Tok Gas. Tapi tak ada dalam dia tak tunjuk lah ke Tok Gas. So itulah yang dijelaskan, yang telah ditunjukkan lah pada video yang telah diedit daripada Zaini Atan. So Dr. Nasir channel nak kena ada penjelasan lah. Alright, Muscat signing out. Bye bye.